Assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi satu lagi resepi ya. Apam pisang petang ni. Okey, kita ada pisang, pisang berangan. Dah masak ranum nampak ni. Pisang beranum macam ni memang sesuai untuk kita buat apam ya. Nampak. Okey, pisang ni kita lenyek bagi halus. Nak terus blender pun boleh. Lagi cepat kerja. Ini kita lenyek kasar macam ni. Kita nak kisar gula ni. Gula ni saya gunakan setengah cawan sahaja. Telur 2 biji. Garam setengah sudu kecil ya. Susu pekat manis 3 sudu makan. Saya gunakan setengah cawan minyak jagung. Ini pisang kita masuk je sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahan-bahan ni kita kisar halus. Okey, inilah adunan pisang kita. Nampak halus macam ni. Sekarang kita masukkan tepung soda 1 sudu kecil. Baking powder pun 1 sudu kecil. Yang ini kita ayakkan ya. Okey, adunan pisang kita masukkan dalam besen. Bismillah. Nampak halus macam ni. Oi, cantik. Ini tepung kita yang telah kita campurkan dengan soda dan baking powder. Kita ayakkan ke dalam pisang, adunan pisang kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nenek saya dulu buat, dia tak pakai soda, tak pakai baking, dia pakai ibu roti. Lepas tu dia perap. Dia perap dalam masa 1 jam, baru dia kukus. Makan dengan nyo. Tapi zaman sekarang ni nyo pun susah. Jadi kita buat macam ni. Dia dengan adunan kita macam ni. Okey. Dah cukup cantik dah. Ni acuan, kita gunakan acuan. Kita sapu minyak siap-siap ya. Okey, kita masukkan dalam acuan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap kita masukkan dalam acuan ni. Kita kukus selama 20 minit ya. Tu dia. Naik elok apam kita. Okey, nampak kek kita, kek pula. Nampak apam pisang kita. Ini dia hasilnya. Okey. Kalau nak buat jual, boleh gunakan acuan lompang yang kecil-kecil tu ataupun acuan apam Sri Ayu ya. Ini Cik Ani buat acuan ni dia agak besar sedikit lah. Selamat mencuba ya apam pisang lemak manis.